Lepas bersalin Caesar, bukan semua ibu boleh tersenyum dan bahagia. Okey, ada yang terlantar sakit, susah nak gerak, emosi tak stabil, stres sebab sakit. Ada yang menahan pedih luka, emosi tu jadi tak stabil, susu jadi drop. Penat, sakit, sunyi, semua datang serentak. Okey, dalam video kali ni saya akan kongsikan 7 masalah yang paling biasa ibu alami semasa berpantang ni dan bagaimana nak atasi dengan cara yang selamat, semula jadi dan berkesan. Antara masalah-masalah yang selalu ibu berpantang alami ialah luka tu jadi lambat sembuh. Sama ada luka Caesar ataupun normal. Kalau lambat sembuh ni, ibu akan rasa perik, takut nak gerak. Okey, apa yang kita boleh buat? Kita boleh ambil suplemen seperti polifenol, vitamin C, zinc dan juga ESP. Dia bantu untuk percepatkan penyembuhan luka secara dari dalam. Yang kedua, sakit pinggang dan juga lenguh badan. Okey, selalu ibu memang alami sakit pinggang, lenguh-lenguh badan, nak tidur susah. Okey, selalunya berlaku sebab tulang tu belum stabil dan juga kurang kalsium. Macam mana nak atasi dia? Kita boleh ambil pil kalsium, iaitu Osteonutrate yang lengkap dengan magnesium dan juga vitamin D. Dia bantu untuk kuatkan tulang dan juga elak daripada lenguh badan, kebas-kebas. Yang ketiga, emosi tak stabil ataupun meroyan ringan. Rasa cepat nak menangis, stres, marah, mudah tersinggung. Macam mana kita nak rawat dia? Kita boleh ambil suplemen polifenol. Dia bantu untuk stabilkan hormon dan beri tenaga dari sel. Bila emosi kita stabil, kita bertenaga, jadi kita tak mudahlah stres, tak mudahlah singgung kan. Bila sakit ni, orang tegur sikit dah mula nak sedih. Kena jaga emosi, jaga kesihatan mental. Yang keempat, susu badan jadi kurang. Bila susu badan kurang ni, ibu mula nak tekanan sebab anak selalu menangis. Jadi kurang rehat. Nutrisi punca utama. Cara nak atasi dia, kita kena ambil protein ESP dan juga alfalfa. Dia bantu untuk boostkan susu dan juga bagi ibu rasa kenyang dan juga perut lebih selesa. Yang kelima, sembelit. Paling-paling risau sangatlah bila ibu berpantang ni kena masalah sembelit. Sangat biasa tapi menyakitkan. Macam mana kita nak atasi dia? Kita boleh ambil pil kalsium, iaitu Osteonutrate pada waktu malam dan minum air yang cukup, makan buah-buahan yang tinggi dengan serat. Yang keenam, badan lesu dan juga letih kerana kurang tidur, darah banyak yang hilang semasa bersalin. Kita boleh ambil Vivix dan vitamin B, bantu untuk bekalkan tenaga dan juga lawan keletihan. Dan yang ketujuh, rambut gugur, wajah kulit kusam, tak bertenaga. Jadi perubahan hormon. Bila badan kekurangan nutrisi selepas bersalin, memanglah kita jadi rambut gugur, kulit kusam. Okey, kita kena ambil ESP, vitamin C dan juga vitamin B. Dia bantu untuk rawat rambut dari akar dan bantu naikkan seri wajah ibu. Ibu berpantang bukan sekadar cukup makan dan cukup rehat. Badan kita sedang pulih dari trauma besar, fizikal, emosi dan hormon semua jadi terganggu. Dengan pemakanan yang sihat dan suplemen semula jadi yang betul, proses berpantang tu boleh jadi lebih tenang, kurang sakit dan ibu kembali sihat dengan cepat. Kalau anda perlukan set lengkap untuk bantu atasi masalah berpantang, dari luka sampailah ke susu dan juga emosi ibu, klik link di bahagian description ataupun boleh hubungi saya di 01840760049. Saya akan beri konsultasi cara pengambilan yang betul berkesan. Sebelum tu jangan lupa like dan subscribe channel ni dan share banyak-banyak. Semoga bermanfaat kepada yang lain juga.